Tak baru. Besar mana? Besar. Terus. Pak tu ada ke? Ada lah sikit lah tapi ada. Besar juga lah. Ini dia menampakkan hujan tu. Betul ya. Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Bertemu kembali lah kita di dalam video pencarian hasil kita pada pagi hari inilah, sahabat. Pagi ni hujan sahabat. Jumaat Jumaat pagi hari ni hujan, sahabat. Sekarang saya berada dekat Pantai Murib, sahabat. Nampaknya belakang saya ni Pantai Murib yang belum siap lah. Sekejap saya bawakan lah, sahabat. Ni tempat dia. Nampak tak? Belum siap ya, sahabat. Belum siap lagi. Tapi macam ni lah. Memang cantik sangat lah. Kita pun tak boleh masuk. Yang review pun hanya boleh review saja daripada dalam sini lah. Tapi dia memang belum siap lagi. Tapi memang cantik sangat-sangat. Orang boleh ambil gambar kat sana. Orang boleh mancing kat sana. Mungkin sini untuk, tak tahulah macam mana, saya pun tak faham. Dan sini lah ada amaran untuk fenomena air besar, sahabat. Tak boleh memancing, tak boleh mandi apa semua. Okey, baik, itulah sedikit tentang Pantai Murib ni, sahabat. Okey, jom saya akan teruskan dengan aktiviti saya pada pagi hari ini. Walaupun dia dah hujan, saya pun dah basah sebenarnya. Tapi saya tetap kena pergi jugalah sebab aktiviti ni saya dah rancang, sahabat. Saya dah merancang. Okey, besok kita akan buat ni. Okey. Tak tahulah besoknya hari hujan ke apa ke kan. Tapi tak apalah, kita akan teruskan juga untuk hari ini, untuk kita mencari hasil untuk video pada kali ini. Jom saya teruskan lah, sahabat. Ini pun dah tutup lah. Saya daripada sini. Daripada sini. Jom kita teruskan. Okay, alright. Dah sampai dah, sahabat. Tadi hujan sahabat. Ini kurang. Ini dia. Besar juga dah. Tadi saya dah cari dah, tapi nak buat video tak boleh, air hujan. Air hujan. Jadi susah saya nak buat rekod, payah. Tak tahulah hari ni ada ke tak ada. Nasib lah. Hujan kan. Jarang-jarang ni. Ada tapi jarang betul. Saya takut nak bawa, nak guide orang. Saya takut pergi tak ada kan. Macam ni Mana ada tu. Itu lah. Dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Itu kan susahnya tu. Tapi kalau ada, dia ada je memang. Air dah surut dah, sahabat. Sana lah surut. Amat dah ni hujan. Nampaknya pencarian ini tidak mudah jugalah. Dah tak ada dah.
Tak tahulah. Isteri saya ada kat sana. Hasil tadi ada dekat isteri saya. Ada lah berbelas-belas biji juga. Besar-besar. Puas hati memang. Baiklah, nanti kalau jumpa lagi, kita jumpa lagi lah. Tengok macam mana. Sekarang ni tak ada ni. Itu dia ni. Ni dia sahabat tu. Mantap baru. Besar memang. Besar lah. Kira puas hati lah sahabat. Ini macam ya. Macam ya, gaya dia macam ya ni. Nampak tau. Besar. Macam-macam teknik penyamaran ni yang kita kena tahu juga lah. Sebagai kita cari ni. Ni punya ni sahabat. Pak tu ada ke? Ada lah sikit lah tapi ada. Besar juga kan. Tu dia sahabat. Dia tak nak. Segala besar dia dah lali dah agaknya. Biasa datang kena tekan ni. Dia dah lali lah tu. Dia tak nak keluarkan dia punya apa tu, hembusan ni tu. Tu dia. Ni dia penampakan ni. Ini hujan Nampak. Boleh lah, saya sedap-sedap makan. Jom, cari lagi. Di manakah pujaan hati? Ini memang susah nak nampak lah. Tu dia. Itu dia. Itu ada video yang lepas kita mungkin tak puas hati lah nak tengok. Sebab saya tak zoom Saya tak zoom dekat. Kamera saya tak dekat. Sebab time tu saya dah memang shock. Saya memang dah shock sangat cari. Jadi itulah. Kali ni mungkin lah shock sikit lah. InsyaAllah. Kalau nampak banyak senang. Ini susah lah. Kerang ni dia bukan berkelompok. Kalau berkelompok senang je. Dia kena pusing, kena cari je. Lanjut lagi lah sahabat. Tak ada lah. Belah mana tak tahu. Sini ke, sana ke, ke belakang ke, tak tahu lah. Jadi lalu kat sini tadi ada. Mungkin dekat kawasan sini berdekatan mungkin. Ada kawan-kawan dia kan. Tak ada. Ya, itu dia. Sekali lagi kita nampak lagi. Besar. Alhamdulillah. Baru satu. Mungkin dekat kawasan-kawasan sini juga. Kawan-kawan dia. Kawan-kawan. Kawan-kawan mana ada. Sini dia punya kalau kita nak jalan, teratik dia banyak Isteri saya kaki banyak yang kena lah. Kena toreh dengan apa ni? Teratik ni lah. Sebab dia badan besar. Jadi sekali penuh tu memang koyak kita punya kulit. Memang koyak lah. Bila dia pakai stokin ataupun kasut lah. Kasut kat sini berselut susah. Saya tak pakai kasut. Saya macam tu je, kaki ayam. Mana ni? Atau kau
Tu dia, ada kok. Aduh, alhamdulillah syukur. Ni dia penampakan dia memang tak nampak sangat sahabat. Sorry lah, minta maaf lah, hujan lah. Hujan hari Jumaat ni. Mana besok pun aku hujan, lusa pun aku hujan. Terus hujan lah. Tak ada lah. Mungkin kawasan air ni kot. Kita tak tahu nak meramal. Ada. Dia punya ni warna biru sahabat ni. Tak tahulah dia tumpang kot ni. Nampak? Dia tumpang ni sahabat. Besar memang. Kalau ada yang memang besar, memang puas hati lah. Baru off tadi. On balik. Dia ada yang serupa tau. Kalau kita cari tengok macam ni, dia macam serupa tapi bukan. Macam ni pun serupa. Kita nampak macam serupa. Dia hujung nampak macam ia tapi bukan dia. Itu yang payah lah. Kita nak detect dia. Payah. Pakai garuk boleh, tapi nak garuk semua benda jarang. Nak garuk dengan ni lah. Dengan siput-siput ni lah garuk. Hari ni garuk, besok dah tak bercari lah. Sebab pasir dia dah tak normal. Kita biarkan macam ni je. Kita tengok je dia punya mata. Dia normal. Besok pun kawan-kawan dia akan datang lagi. Nampaknya dah tak ada dah. Saya kena lanjutkan lagi untuk kali yang kedua. Sebenarnya benda ni tak mudah untuk saya cari. Komuniti dekat-dekat ni pun susah nak cari ni. Dia pun tak tahu. Susah nak dapat lah. Teng. Dah tak ada. Kita kena usahakan lagi dengan mata kita ni. Mata. Saya lanjutkan lagi. Itu dia. Nampak? Nak bunyi ambulans pula dah. Ayo. Tak rasa senang hati macam. Tu sahabat. Jauh perjalanan dah. Baru jumpa satu. Ini raya tu. Besar-besar memang jarang. Tapi kalau dia ada, memang besar puas hati. Satu. Mana dia? Alhamdulillah. Besar kan? Alhamdulillah. Nampak lagi. Ada lagi satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur Allah menampakkan saya. Tu dia sahabat. Alhamdulillah. Yang kecil ya. Campak. Besar macam ni ya. Alhamdulillah. Ada lagi dia. Scan dulu. Daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ada apa? Ada lagi ke? Dia tak tentu pasir lah. Kadang pasir lembut dia ada. Kadang selut dia dalam pun ada. Tak tentu pasir lah dia rupanya. Ada apa?
biji je. Biji kot. Okey. Teruskan. Yang seterusnya. Besar. Sorok kat situ. Nampak kan? Ini. Besar. Satu. Sekejap. Mungkin sekeliling ini ada sahabat-sahabat dan member-member dia, mungkin ada lah. Nampaknya tak ada lah sebab dia tak register kot. Okey lah, teruskan lagi sahabat. Oh, nampaknya pencarian ini dah terlalu suka sebab dah kering. Air laju, air suruh laju, dia dah sukar lah untuk kita nampak dia. Sebab jalan pun dah sangkut-sangkut dah ni. Tak ada lah mungkin. Jom lanjut lagi sahabat. Oh, mindset kita kena tukar lah sahabat. Dia bukan kat ujung sana, tahu tak? Dia bukan kat ujung sana kerang ni. Kerang ni ada kat atas lah. Kena tukar mindset tu. Tadi saya kat bawah tu. Saya tengok-tengok makin lama makin perjalanan saya makin jauh lah. Lepas tu tak boleh jadi ni. Kena naik atas lah. Saya ingatkan saya nak tukar tempat, tapi sambil-sambil tu saya jalan dekat kawasan ni. Adalah 2-3 biji sahabat. Tengok benda ni macam kat atas lah. Bawah langsung tak ada. Tak tahulah 2-3 biji je ke. Tadi saya nampak yang ni besar tadi tu lah satu. Ni nampak ni kan. Sebenarnya kita kena scam sahabat. Nampak besar pula tu. Mak dah tu. Tapi air dah kering macam ni, kita pula susah nak cari. Macam ia ni korek je. Kadang-kadang ia ni. Tapi seluk dia lah pula dalam. Boleh tahan lah. Main seluk pula. Kalau ada tak apa sahabat. Kalau tak ada ni yang macam penat sikit lah. Nah. Okay lah, jom ambil lagi. Mungkin dekat atas ni je kot. Gitu. Hai. Nampak tu sahabat. Atas ni je. Atas je. Besar kot tu. Di dalam juga lah atas ni. Satu-satu Satu-satu. Kerang liar ni. Tak ada lah. Okay, alright. Ni tempat yang kedua lah sahabat. Kawasan yang berteluk sangat lah. Ini kerang dia. Nampak ni. Sini memang dia tak besar sangat. Tapi untuk kita penuhkan kita punya ni, adalah sahabat. Dia memang tak besar sangat lah. Sebab beberapa kali saya pergi ke kawasan ni memang tak besar sangat. Tapi dia ada je. Nampak kecil je. Dia tak besar sangat lah. Tapi saiz macam ni okey lah. Kita boleh makan lagi kan. Penat juga Aduh. Dia macam ni saya susah sikit lah cari dia. Tapi kita boleh nampak dia. Dia ada mata dia tu. Ya, nanti kalau saya jumpa nanti saya tunjukkan mata macam mana.
Dia ada mata dia, sabar. Kadang-kadang dia nampakkan diri dia. Itu. Sini tak ada lah. Sampai sebelah sana ni. Ini tak ada lah. Biasanya dia, kalau kat sini, area kawasan ni lah, dia dekat kawasan air. Kawasan air kita senang jumpa dia. Kalau tak ada kawasan air, lumpur sangat, memang kita tak jumpa. Okay. Saya lanjutkan dulu. Nanti kita jumpa lagi, tengok macam mana. Kawasan pasir, tak tahu dah ada ke tak ada. Macam ni lah kawasan aliran air ni kan. Saya ni mengah dah. Dah mengah. Baru sampai, memang tak santai lah. Memang saya betul-betul cari lah. Tak ada. Ada. Macam ni kan dah tak ada kan. Kita tengok kawasan pasir pula. Tengok macam mana. Dia ada ke tak ada. Kalau dia ada ni kat atas ni. Hari ni anak tak ikut lah. Anak tak ikut. Dalam pula. Tak ada lah. Biasa ada kan. Tapi kali ni tak ada. Memang berbeza-beza dia punya air dia. Tak jumpa lah sahabat. Jeng. Tak ada. Okey lah, lanjut lah. Tak ada lah. Tak ada barang. Okey lah sahabat. Ini masa rehat saya lah. Masa rehat saya dengan isteri. Nampaknya kita orang dapat ni je sahabat. Ini barulah. Kita belum habis cari lagi. Kita akan cari lagi kat sana-sana lah sahabat. Alhamdulillah lah, dah ada lah. Untuk rasa-rasa saya rasa dah ada lah, dah cukup lah ni. Okey lah, jom. Saya nak teruskan dengan pencarian hasil kita pada hari ini. Okey lah sahabat, ini pencarian yang terakhir lah. Saya ada emergency pula. Emergency sahabat. Ini yang terakhir lah. Besar lagi sahabat. Saya pergi tempat yang mula-mula tadi. Balik ada lagi lah sahabat. Alhamdulillah lah. Rezeki saya nak nampak dia sahabat. Ini sepatutnya dah tak ada dah ni. Kalau diikutkan betul memang dah tak ada dah. Tapi bukan ni sahabat. Nampak besar macam ni. Okey, jom kita cari lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki ada sahabat. Apa ya ni ke? Bukan lah. Kadang dia, kadang bukan. Macam dia, bukan. Bukan. Banyak pada bukan lah sahabat. Cik saya cakap kat sini besar-besar. Kat sana besar-besar bang. Ya ke? Kita tadi kat sana kecil-kecil. Kecil ke saya tak ambil lah. Saya nak cari yang besar-besar je. Puas hati lah sahabat. Sebab ni fresh lagi kan. Besar. Memang sedap lah. Kecil ada je, banyak je. Sebelah sana tadi. Tempat saya lah kan. Tempat tu lah, tempat biasanya saya cari. Ada lagi sahabat. Alhamdulillah. Rezeki itu dia. Nampakkan dia macam ni. Mana kita dah nampak sahabat. Yang tahu je tahu. Yang tak tahu pun mungkin tahu, insyaAllah. Emergency pula dah. Dah pergi hospital pula.
Dia tak emergency sangat lah. Tapi walau macam mana pun hari ni saya kena hantar dia. Macam tu. Walau bagaimana pun tuan kena hantar dia sekarang juga. Hari ni kena. Nantilah, nanti saya hantar tunggu sabar Saya buat video kejap saja. Tak ada sabar. Alamak, janganlah macam ni. Aduh. Tak ada. Nah tak ada dah. Okey, jom. Lanjutkan lagi lah. Kalau ada saya record, kalau tak ada kita teruskan kepada hasil kita pada hari ini lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur rezeki Allah memudahkan urusan saya lah sahabat. Besar alhamdulillah, syukur. Ada lagi ke? Kalau dah tak ada saya balik kan. Angkat. Yo dalam. Okeylah sahabat, saya rasa cukup setakat inilah. Saya hati pun tak senang lah sahabat. Nak cari pun tak senang. Sebab memang ada panggilan emergency sangat. Saya pun video pun tak berapa nak banyak. Minta maaf sahabat. Pada video kali ni memang tak banyak lah. Sebab saya ada emergency. Sebenarnya boleh lagi saya cari, tapi tak boleh lah saya. Emergency itu lebih penting. Ini bila-bila alhamdulillah lah, syukur. Adalah sekilo setengah 2 kilo macam tu ada. Besar-besar alhamdulillah. Okeylah sahabat, saya rasa itu saja untuk video pencarian hasil saya pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang sahabat. Untuk video pencarian hasil yang akan datang. Allahu Akbar, dah lalu lagi. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, sekilo 2 kilo ada dah tu. Cukup lah tu sahabat. Pedoman anak-anak saya okey lah tu. Okey, jom kita akan jumpa lagi. Saya nak pergi hospital. Minta maaf sahabat, video ni tak